Assalamualaikum kawan-kawan, welcome back to video in Turkey. So this is part 2 from Istanbul DIY 2022 hari tu. Setelah kami break in Istanbul for 2 nights, kami meneruskan perjalanan ke bandar Antalya, which is south of Turkey lah. So flight, kami ambil flight, domestic flight mengambil masa 1 jam 25 minit daripada Istanbul Airport. So ni dalam kereta kembali kepada Istanbul Airport lah. So what's good about Istanbul Airport ni, when you arrive, there is macam macam bell service. Dia ada bell service ni. Siapa yang tak larat nak angkat beg banyak sangat atau ada orang tua-tua, senang, upah je diorang ni. Dia charge luggage piece tu lah, tapi tengok betul-betul lah harga dia dah terpapar dekat tempat luggage punya carriage tu. So diorang akan tolong kita melalui security dan all the way sampai check in. Okay, so ni dah check in dah. Kami pun cut the story short, ni dah sampai dalam lounge dan kami ambil saja untuk keselesaan mak ayah. Abang ambil business class lah untuk ke Antalya. Kalau tak silap masa ni 2022 kita punya exchange rate masih kuat. So flight masa tu business class baru 400 ke tak silap, 400-500 macam tu lah pergi balik dari Istanbul ke Antalya ni. So ni keadaan dalam lounge, adalah makan-makan sikit, makan-makan cara Turki lah. So ni dalam flight, business class dia. Not bad lah. So dia serve makanan dia macam kebab, macam burger tu. Dia buat daging kepal dengan roti dia. So not bad lah. Okay, so bila kita sampai, so ni airport dia macam airport kampung sikit lah. Antalya ni bukan kampung pun, kecil bandar dia. So ramai turis. Sini actually seaside resort. So memang terkenal untuk turis yang datang nak panas lah, tepi laut. Sangat-sangat sunny kat sini compare to Istanbul. Walaupun hari ni bandar kecil, tapi City of Antalya ni actually nama lama dia Antalya. Antalya berusia 2100 tahun. Bukan calang-calang punya bandar. Kuala Lumpur pun baru 200 tahun. Yang ni 2100 tahun. Founded by King Attalus II of Pergamon. So the city was established as a city port. So memang ancient lah daripada zaman Pergamon. Lepas tu Empire Rome take over, dan jadi sebahagian pada Roman Empire lah until kerajaan Turki Osmaniyah take over. So ni tengah pusat-pusat bandar dia, boleh nampak lah dia orang letak patung gangsa King Attalus II yang mengasaskan bandar Antalya pada tahun 210 sebelum Masihi. So sekarang nama Antalya dan bandar ni dah berusia 2100 tahun. Ni memang banyak gila lah aiskrim kat sini. Ni aiskrim bukan aiskrim typical Turki yang orang duduk ketuk-ketuk main ni budak-budak tu, bukan. Yang ni normal aiskrim. Yang tu traditional punya. Yang ni bukan traditional, yang ni yang modern punya. Tapi modern pun banyak lah, macam Italian gelato. Mamak ni mula-mula ingatkan baik jual aiskrim je, lepas tu jadi kawan. Dia nampak kami turis. Dia actually pelajar yang buat course in tourism. So dia buat ni part time. Dia terus berbaik dengan kami. Lepas tu dia kenalkan kami ke beberapa syarikat yang buat turis punya tour dekat sini. Lepas tu syarikat yang bawa kami naik ke boat ke laut. Dan sebelah-sebelah ni pula pakcik-pakcik dia yang meniaga kebab lah, apalah. So senang lepas tu cakap dengan dia je. Lepas tu dah boleh kenal orang semua kat sini. Nama dia dia panggil nama dia Lesin, tapi nama penuh dia Lesin Temel. Susah sikit nak. Lecintemel, Lesin Temel. Dia lah yang banyak tolong kami kat sini. Kami pun terblur, tak tahu nak buat apa sangat. Tengok Google je semua. Dia yang recommend pergi sini, pergi sana. Dan harga pun sangat berpatutan. Semua pertumbuhan
dia buat macam barang buku. Tengah-tengah City Square ni pula bagus dia buat macam pancutan kecil-kecil ni, memang sesuai lah untuk budak-budak main lah. Tengok sini budak-budak memang having fun lah. Memang City Square ni sangat-sangat sesuai untuk bawa family keluar lah, buat outing, nak makan, nak lepak, very nice. Ni kedai kebab yang popular dekat City Square tu, nama Haji Usta. Actually dia orang Haji tu dia orang spell H-A-C-I, kita H-A-J-I. So kena recognize huruf ni. Haji tu Haji, Haji Usta. So macam juga semayang Masjid Jami' dia. Masjid Jami' dia spell C-A-M-I-I, Chami. Orang Malaysia ada bahasa Kami, Chami. Bukan Chami, Jami'. C tu dia jim, huruf jim dia spell dengan C. Oleh kerana hotel kami sangatlah dekat dengan City Square ni, dan kami pula baru belasah aiskrim sampai kenyang. So mak ayah kata jomlah balik hotel dulu, solat jamak. Lepas tu baru keluar dinner pula. Sebab masa ni awal lagi ni, baru 6 something. Sebab maghrib awal 6.30 itu. So balik dulu solat, baru keluar balik makan. So kami decide nak makan dekat Haji Usta ni sebab dia punya masakan, hidangan sangat banyak, boleh pilih dan senang. Semua letak dalam gambar kan, senang nak pilih lah. Kalau dekat tulis nama tu tak tahu nak pilih yang mana satu. So the food is fresh and price is reasonable lah. Tak mahal sangat, tak mahal macam Istanbul lah. Antalya ni di selatan, so it's cheaper, much cheaper than Istanbul. Welcome to Antalya. Thank you. Cantik lah. Tak main air ke? Oh, lawa. Budak-budak jumpa ayak habis lah. Basah kuyup lah nampaknya. Yang mak dia kata jangan basah sangat. Tak ada hal lah. Memang basah kuyup. Tak apalah, janji happy kan. Budak-budak bila lagi jalan, enjoy lah. Masya Allah, lawa lah pula nampak bulan betul-betul atas menara masjid ni. Ada member beritahu Mamat yang main piano ni, dia travel all around the world. Dia bawa piano kecil dia ni, lepas tu dia set up tengah-tengah bandar macam ni, dia main. Abang tak apa tahu dia. Siapa-siapa tahu, bolehlah tinggalkan komen kau pernah jumpa dia kat mana-mana tempat lain di dunia ni. Kami jumpa dia kat sini je lah. Ni suasana courtyard hotel kami yang sangat kemetot. Ni kami tengah breakfast lah ni. Dia bagi simple je. Dia tak ada hot breakfast ke tak silap. Dia hanya ada roti, lepas tu ada telur rebus macam tu lah. Dia tak buat cooked breakfast yang macam scrambled egg semua ataupun telur mata semua, tak ada lah. Kita makan roti-roti macam tu je. Telur rebus dia bagi. This typical Turkish punya breakfast lah. So pagi ni actually kami duk tunggu nak pergi tour, tapi sebab miscommunication, van tu dia mai awal 5 minit, so miss kita orang. So tapi whatever it is, we call the company and alhamdulillah dapat the next day tu lah ganti. Dia bawa the next day. So untuk hari ni, mandangkan kami dah terlepas bas tu, kami decide jalan-jalan dululah tengah-tengah bandar ni sebab tak explore pun lagi. So ni explore lah dia punya kedai souvenir, banyak kedai rempah lah.
Turki ni banyak rempah, pergi mana-mana pun dia jual sebagai souvenir. So ni jalan-jalan tepi jalan, banyak dia punya apa tu, intricate punya carving. Dia orang one thing abang respect dia orang ni, industri craft tangan dia orang tak ada lah, nak kata tak ada import dari China, ada juga macam keychain apa semua tu, tapi macam apa sinibina pottery dia ataupun tembikar yang kecil-kecil tu nanti dia orang buat sendiri. Ni ayah dah jumpa kedai jam, habis. Ayah abang ni hantu jam. So ni jam apa? Jam ciplak lah, tapi yang kopi yang bagus. Tawak menawak lah kali, belilah satu. Alhamdulillah lah. Ni dalam tengah hari sikit, which is quite hot juga hari ni agak dekat 40 Celsius juga. So ni kami cari lunch di lereng bukit, sebab bandar ni dia berada di tebing tebing tinggi menurun ke laut. So kami jalan halfway turun, nak jalan jauh-jauh tak larat lah. So makan kat restoran ni, ni sizzling prawn, macam-macam ada. Nak makan kebab, tapi tak larat nak makan kebab. Setiap hari pengsan lah kan. So campur-campur lah dengan seafood juga. Pasta pun ada. So ni kami try lah, everyday we try. Alhamdulillah lah, mak ayah ni bukan hantu nasi sangat. Setengah orang Melayu nak kena makan nasi kan. Mak ayah alhamdulillah dia orang adventurous, boleh makan apa saja. So senang lah bawa berjalan kat mana-mana je, they just try. Pergi Itali pun boleh makan pasta, tak ada masalah. So ni kami having lunch. Masa ni memang panas lah ni, tapi ni nasib baik bawah teduh ni ada kipas angin semua. Alhamdulillah okey sikit. Kalau jenguk kat bawah tu, yang itulah pelabuhan Antalya ataupun Attalia. 2100 tahun pelabuhan ni. Lepas lunch kami balik hotel dulu, tidur sat, siesta dalam sejam 2 jam, lepas tu petang baru keluar balik bila dah kurang panas. Ni kami nak pergi turun ke pelabuhan, sebab kan kami berkenalan dengan budak aiskrim tu. Dia dah recommend sepupu dia yang bawa boat pergi tengok sunset. So kami pun melalui area ni cousin dia bawa. Cousin dia nama Muhammad. So bawa sini. Dia ni keunikan Antalya ni, dia ada lift turun tebing ni. Orang turun bangunan ni, turun tebing laut ni. Ketinggian ni dalam boleh tahan jalan 10 tingkat jugalah. Ni di tebing batu ada lift macam ni. So turun. So kita turun terus ke pelabuhan kat bawah. Lepas tu bolehlah naik boat kat bawah tu. Untuk yang prefer tak mau naik lift tu, boleh juga naik taksi. Okay? Naik taksi dari atas tu, tapi dia pusing jauh sikit lah. Taksi tu akan bawa terus ke pelabuhan kat bawah ni. Dan sini nampak tak boat semua beratok kat sini. So kita akan naik lah boat yang mana dia orang designated untuk kita. Yang ni abang ingat lagi bayar dalam RM150 kot per boat. So okey lah, kami 5 orang, sekira murah lah kan, RM30 seorang. Maksud abang 5 orang adult. Budak dia tak kira lah. So budak ni 5 tahun, so dia tak kira. Jalan mak. Ni kami naik boat kami. Actually is a traditional boat. Dia 2 tingkat. So actually berbaloi lah. Hanya kami je atas boat ni. Dia sepatutnya disediakan makan atas bot ni, tapi kebetulan hari ni masa kami naik ni petang ni dekat maghrib, dia choppy, laut tu bergelora, jadi nak makan macam mana, perut pulas memusin sana sini, rasa nak termuntah lah. Ayah pun dah meloya. So trip ni sepatutnya was supposed to be an hour lebih macam tu sikit lah, tapi we end up lepas setengah jam kami dah tak tahan, ayah dah tak tahan, patah balik lah. Kesian kat ayah. So we came back after half an hour, and instead we had dinner di darat instead. So memandangkan bandar Antalya ni di atas tebing tinggi, jadi bila kita naik boat ni kita boleh nampak lah kat belakang tu pemandangan bandar kat atas sana. Tapi itulah, tengok nampak dah ni, the sea was very choppy, sangat bergelora.
petang ni. Nasib kami lah, dia bukan ribut ke apa, just that ombak bergelora. Ingat betul dia. Macam nak keluar dalam nak pukat tunda cari ikan dah. So abang okey lagi, tak mabuk, tapi ayah dah muntah teruk lah. So kami patah balik lah lepas setengah jam. Bila dah masuk balik kawasan pelabuhan ni, tengok serta-merta ombak tu jadi tenang. Sebab sini ada kepungan kota batu. Jadi dalam ni air dia tak bergelora macam dekat luar tu lah. Turun bot saja, betul-betul depan bot tu ialah restoran. Senang, turun makan kat situ, makan dinner. This early dinner. Actually walaupun nampak cerah je ni, masa ni dah 6.30 nanti lah, dah dekat maghrib lah. So dia serve lah fish dinner untuk kita. So it's quite cheap lah juga. Masak kita bayar untuk bot tu sekali dengan dinner ni. So bila kenai one person, dia kenai semua ni. So everything becomes one package. So very good lah, tak payah duk fikir banyak-banyak kali. Ni yang suka balsamic vinegar. Thank you. Bon appetit. The dinner was very healthy lah. Yang ni kalau tak silap was grilled mackerel and dengan sayur salad semua. So very very menyihatkan lah. Tidaklah macam kita ni dengan sampai tomeh segala bagai, tak ada lah. Dia memang very simple. So it's very good. Masa ni dia bagi juga combinations. Kita pilih nak ikan semua ke ataupun nak ikan dengan ayam. So kami pilih ni ikan and chicken juga. Grilled fish and grilled chicken. Dia tengah-tengah makan, anjing ni buat muka kesian dah pula. Dia minta makan, bagilah sikit kat dia, kesian. Mana ikan aku? Isha. Jangan. Ni tinggi. Mereka ni memang saling kenal mengenali. So memang senang lah tu cousin Jacinta Mel tu, Muhammad yang baju putih tu, dengan owner restoran tu semua pakat kenal. So senang. Ni kami nak naik balik lah ke atas. Okey, masa ni ni nak tunjuk ni surau ni sebenarnya. Atas surau, bawah kosong. Okey, kami orang muda choose untuk naik tangga ni. Naik balik ke atas. Tadi kan kita turun dengan lift, tapi mak dengan ayah dia orang dah tak larat. So kami kirakan tolong naik
taksi. Naik taksi, depa nak balik, depa nak balik rehat. Depa nak balik rehat di hotel. So kami je lah yang continue exploring. Teroris. Okey. Kami continue jalan-jalan tepi pelabuhan tu dan kami jumpa gerai yang jual midye dolma. Midye dolma tu dia apa? Mussel ataupun seafood lokan. Dalam tu dia stuff dengan nasi. Dia masak mussel tu, dia korek isi, dia campur dengan nasi, lepas tu dia sumbat balik mussel tu. So dia jual satu ni kata silap berapa? 5 kupang kot, 50 sen lah macam mana. So makan lah itu betul banyak lah. Makan kat situ je. Dia perah dengan lemon. Dia dah masak dah ini. So it's safe to eat lah. Actually benda ni is very popular lah. Dekat Istanbul pun ada. Dia jual tepi-tepi pantai. Kat mana laut ada, kat situ dia jual. Okay, now I don't like it. You don't like what you eat? Don't like. How much? Huh? Last. Just try it. Okay, enough lah. Okay, how much? Sayın Başkanımız abi. Gel aç Bey. Ağzına ye. Aman. Razva Razmi. Kita tengok Razva Razmi. Tengok dia. Tengok dia. 900. Take a sini rock. 90, 900 terkejut dah. Okay, Din kata muka abang ni macam Razma Razmi. Bibir dia. very sangat Ambil. Yang ni traditional Turkish ice cream dia nama dondurma. Dondurma ni yang jadi lihat macam tu bukan disebabkan ais saja. Dia guna sejenis ekstrak daripada bunga bunga orkid kata silap. So bunga orkid tu hanya terdapat di Turki. Bunga tu dia guna macam gam daripada bunga tu untuk menyebabkan aiskrim tu set. Dia tak sama dengan aiskrim moden yang makan malam tadi dekat City Square tu. Yang ni dondurma ni. Yang ni yang hak buat berlakon-berlakon. Lawak-lawak ni. Kalau kat Istanbul, tengah Istanbul, hati-hatilah, jangan. Dia orang ni pandai tarik orang. Bagi kon tu kita ambil, lepas tu dia charge satu kepala RM50. Sini tak, sini kampung. So mungkin dalam RM10, RM15 itulah. Okey lah untuk dapat hiburan tu. Yang kita bayar tu foto hiburan tu, bukan not so much for the ice cream. Tapi kalau Istanbul, hati-hati. Memang sampai RM100 pun ada dia cantai. Memang menipu. Be careful. Sini kami start daki naik atas balik lah. Sebab nak pergi ke City Square tu kat atas tadi. Kan kita turun lift tadi kan. Sini naik balik lah ni. So naik balik ni pemandangan yang lawa. Tapi masa ni nyawa pun dah nak putus dah. Sebab naik lebih pada 400 steps kot nak naik atas ni. Mengalahkan naik Batu Cave lah. Aku pula masa ni gemuk nak mampu So memang nak mampu lah nak ni. Tapi nak slow okey je. Enjoy the view. Berbaloi lah juga naik atas ni. So bila dah naik atas dataran ni, budak-budak ni pula ni, mereka ni remaja ni, mereka berhimpun, mereka menari tradisional atas ni. Ni dekat-dekat petang tu, mereka enjoy traditional music. Tapi once azan dah berkumandang, mereka stop lah. Lepas dah puas pusing tengok menari tradisi apa semua tu, tak habis lagi. Mereka ni bawa lagi pergi kedai cousin mereka lagi satu. Kedai cousin ni pula jual lampu-lampu. So memang lengkap lah dia orang ni, memang bagus lah. So cuma kita ni larat tak larat je nak ikut. Alhamdulillah lah, kedai ni lampu memang cantik-cantik lah.
Tapi apa kat sini abang tak beli banyak sangat lampu sebab ni nak mengangkut pula ke Istanbul kan. Tapi quite cheap lah here. I think satu lampu ni was masa ni lah 2022 ni, masa ni satu lampu tu was 30-40 ringgit macam tu, which is good. Kat Istanbul mahal. Istanbul about 60-70 macam tu. Tapi boleh je cari bahagian kot kalau rajin pusing. Bila sampai balik ke City Square ni, kami berhenti balik kat kedai aiskrim La Centamel ni sebab nak celebrate birthday si Alisha. Masa ni Alisha turn 5 kita silap. Pasanglah bunga api ni Sat. Nyanyi lagu birthday. Ni lesson melayan lah si Alisha ni dengan kami semua. Dia lah yang organize trip hari ni. Very good lah. So it's a good thing that we know him. InsyaAllah later we go, boleh jumpa lagi ni cousin ni Muhammad. Ni saja ambil gambar rumah lama zaman Ottoman kat sini. Kan hari pertama tadi kami miss nak pergi outing tu kan. So hari kedua ni kami dapat ganti dia. So dia datang ambil kita orang. So lautan pertama ialah Duden Waterfall. Duden Waterfall ni unik sebab dia masuk straight ke dalam laut. Selalunya waterfall ni bila dia dah turun dia di sungai. Sungai tu masuk ke laut. Yang ni tak, yang ni air terjun tu masuk ke laut. So it's very unique lah. Ni nama Duden Waterfall. Dekat sini dekat dia punya hilir lah kiranya. Sekejap lagi kita akan pergi ke hulu dia juga. Yang ni kat hilir. And also they talk and they do some tricks. So at 10:30 or 10:30 is our meeting time. I will meet you at the cafeteria. Okay? 10:30, please not be late. So lower Duden Waterfall ni, you can either watch it from up here, melalui datang dengan bus ke apa dengan taksi ke, ataupun you can take the boat from down there. Dia ada boat yang pergi menyusur dekat waterfall ni untuk tengok waterfall ni dari dekat. So pilihlah mana satu nak buat. Kalau nak buat dua-dua pun boleh. You need to spend more time lah. Memang rasa tak puas lah posing depan Duden Waterfall ni. Saat pergi kat ujung sana posing sekali, mai kat ujung ni posing sekali, padahal lebih kurang serupa je kan. Sajalah dah ada kat sana, ambil je lah puas-puas. Tu boleh nampak boat kat bawah sebab yang dia orang datang daripada bawah nak tengok apa waterfall ni secara dekat lah. Yang siapa nak tengok kat atas, mai ikut sini. Kalau siapa nak mai ikut bawah, boleh ambil boat the other way round.
Mak dengan ayah tak larang nak berjalan jauh sangat. So mereka duduk bawah teduh ni, mereka melayan minum teh je lah. Kat Turki ni pergi mana-mana pun teh ni ada je, secawan RM1 je pun. So just enjoy the tea and the nice cooling weather under these trees. So sini Duden Waterfall juga, tapi yang ni kawasan ni tak ada air terjun, dia yang mengalir ni. Tapi kita tengok tu dia punya arus sangat kuat. So sangatlah berbahaya sebenarnya. Kena berhati-hati juga jangan terjun dalam tu. Lepas Duden Waterfall, kami dibawa pula melawat kilang buat jam. Memang dahsyat lah kilang ni, macam-macam jam ada. Anatolia, which has been home to countless civilizations over the centuries, with its fascinating geography, has blessed every drop of its fertile soil. Welcomed guests, rooted every plant that sprouted, and nested every living creature. Anatolia's hospitality to civilization is reflected in its people. The meeting of different cultures on a single territory has allowed many miracles of the human hand. The traces of civilization are in the fingers of the Anatolian people. In Mesopotamia, history has been cultivated in fertile soil and moved to table. Anatolian people prepare the table by blending natural gifts from the earth and love. A variety of delicious jams and honey extending from the high in the video. Things like a roll with mix of flavors. We have sour and the sweet. We have with pistachio. We have with mix of fruits and so on. So we have about 33 different flavors. And it has a if you buy 5 kilos from the fresh Turkish delight, you will get 1 kilo for free. We have another sections, the cosmetic section, the tea with Turkish spices section. Dekat kilang jam ni ada juga dia jual ni Turkish Delight. So kat sini memang potong kaki lah semua jenis benda manis. So yang pandainya Turki ni, mereka sangat-sangat bermurah hati bila nak bagi sampel. Mereka tak kemut. Kalau kat Malaysia setengah kedai tu kemut nak bagi. Ini dia bagi, dia pandai, dia tahu dengan bagi rasa sampel tu akan turn into sales. So that is a very very good strategy lah. So that's one thing kita kena belajar dengan mereka ni lah. Jangan berkira je nak bagi merasa. So ada jam, ada apa-apa tu, kacang-kacang, ada Turkish Delight. Tengok ni, suar saja, semua nak suruh rasa. Mampus kalau rasa semua ni, sugar rush lah lepas tu. Ni pun tak tahu lah gula-gula apa lah ayah abang ambil ni. Mak pun heran, tergelak. Taste chili pepper. Chili pepper. Spicy. Not too spicy, it's fine. Macam chili A sauce. lot of right? spicy food in Yeah. Malaysia. Milk jam. Milk jam. Orang Kedah mesti kenal buah ni. Hampa tengok betul-betul buah apa. Ni bukan nak menghina mamak tau, tapi kat Kedah memang buah ni kami sebut buah kote mamak. Betul tak? Cuba hampa tengok betul-betul. Hampa komen sikit. Lepas merasa jam sampai 30 jenis, muka pun jadi bulat macam botol jam dah. Next part of the trip, mereka bawa kami, yang ni okey, yang ni better sikit. Kemarin tu kami naik boat tradisional nak kecil kan, jadi kalau laut bergelora memanglah rasa nak termuntah. Today kami naik boat besar sikit. Tapi sebab mak ayah mereka dah terkena dah semalam, mereka takut nak naik hari ni. So mereka tunggu dalam kereta saja. So kami naik boat ni took about 40 minutes lah. Dia bawa kami tengok pesisiran Antalya ni, tapi not the same pesisiran semalam. Ini bahagian lain pula. So ni apa tu, boat ni besar, so stabil, dia tak choppy macam boat semalam tu. Atas ni dia bagilah sedikit snack dan apa tu refreshment. Mamat Turki kat t-shirt hijau army tu, dia biasa duduk Malaysia. So dia memang suka orang Malaysia lah, dan faham sangat dengan adat kita. So senanglah deal dengan Malaysians.
Orang Perak Malaysia ni boleh apa perangan buat Titanic pula lah. Tembok kemetok ni pun. 1, 2, 3 lompat. Okay, thank you Abang Kelasi kerana mengendalikan pelayaran ini. Wait, okay, go. Selamat jalan. Thank you, Dennis. Bye-bye. Have a nice day. Bye bye. Nice to see you too. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye. You're welcome. Have a nice day. Masya Allah, cantiknya Bu Wani ni. Patutlah tak simpan kat Pulau Gajah. Besar sangat. Lepas balik pada Belayak tu, dia bawa kami for a quick lunch. Okay, so not bad lunch dia. Dia bagi, biasalah daging bakar, lepas tu kebab tu dengan roti tu semua. So Alhamdulillah mengenyangkan. Okay, tadi kita mulakan perjalanan kita dengan hilir sungai Duden tu kan, yang air terjun masuk dalam laut tu. Now kita ke hulu sungai ni, kat mana dia bermula. So dekat sini dia lebih pada jeram. Ada juga air terjun, tapi dia jeram dan air terjun lah, dia combination. Sini pun dia pandai buat macam-macam tarikan ni. Ni apa, makcik-makcik tua ni dia kerja gozleme. Gozleme ni nak macam lemping jugalah. Lemping besar-besar talam tu. Dia letak savory pun boleh, manis pun boleh. So satu tu berapa dah, RM10 macam tu lah. So kami macam ayah dengan mak dengan abang ni tak larat jalan dah. Kami duduk sini makan-makan, enjoy, minum teh macam tu, makan guzleme. Sedangkan yang lain mereka tu pergi explore, turun naik terjun sampai ke bawah tu. Tak apalah, mereka budak-budak biar apa mereka nak pergi berjalan. Kami duduk atas ni saja, enjoy the cool weather. Sangat menyejukkan kat sini. Tengok air terjun dia sangat cantik, masya-Allah. Kalau tengok dalam video ni tak nampak pun orang berkelah apa mandi sungai kan. Sebenarnya boleh mandi sungai. Cumanya majoriti orang yang datang ni depa ikut tour, termasuklah kami. Jadi kami ni nak pergi satu tempat ke satu tempat. Jadi macam manalah, satu tak cukup time lah untuk mandi, nak berendam apa semua. Satu lagi jenuh lah nak bawa baju, kain basah apa semua kan. So kami rather jalan-jalan sia-sia ambil gambar je lah. Kami tak terjun dalam layak tu. Setidak-tidak pun kocak kaki je lah masuk layak itu saja.
Siapa yang adventurous nak lintas ni guna tali ni, pegang tali ni boleh silakan. Tapi abang yang kurang adventurous ni guna-guna kat sini je lah, boleh kodek-kodek kaki dalam yang kat tepi ni. Ni dia orang buat tempat duduk untuk kodek-kodek kaki. Tempat peranginan air terjun macam ni pun tengok dia boleh buat kedai souvenir punya lawa dan tersusun elok macam ni. Bayangkan kalau orang boleh buat macam ni dekat Sungai Congkak ke Sungai Gabai kan, boleh sangat kan. Ada lah, bukan tak ada kita punya handicraft, tapi tak ada secanggih ni kan. Very well thought of. Ni tourist guide kami, seksi nak mampus tapi tak ingat dah nama apa. Nama Cik Minah kot. Ni our third and final night dekat Antalya. So ni kat hotel kami lah. So ni nak mak dia turun nak kelok makan masa ni. Kami nak pergi makan sedap sikit. Kebab, tapi kebab yang ada klasik lah. Tak makanlah kebab-kebab diskaun tu. Yang tu dah tiap-tiap hari duk makan dah, duk jimat. So final night ni nak spend sikit lah, makan sedap sikit. Sekali minta mix kebab, tu dia bagi untuk 8 orang makan. Pengsan hang. Dia ingat selera Malaysia ni macam selera Pak Arab, selera Turki kot. Nak terburai perut makan. Tapi nak terburai pun habis juga kami makan ni, sebab sedap. Ni kedai pakcik Lesen Temel hak jual aiskrim tu. Ni kedai pakcik dia sebelah ni. So senang lah. Makan tepi-tepi tu juga, jumpa adik-beradik juga, support family katanya. Macam-macam dalam mix platter ni. Ada daging, ada bungkus nasi dalam lah, roti lah, kambing lah, ayam lah, you name it lah, apa you nak semua ada dalam ni. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Masya Allah. How we see you? Bye. Sementara nak balik ke hotel tu, mak sempatlah tengok-tengok apa ni, sarung bantai lah, apa tu, tudung meja lah. Sini macam-macam lah ada. Dan price pun sangat-sangat reasonable. Keesokan harinya kami pun ke airport Antalya untuk pulang semula ke Istanbul. Sebenarnya perjalanan seterusnya ialah ke Kapadokia, tapi kami kena pulang ke Istanbul dulu untuk transit dan ambil next flight ke Kapadokia. So ni airport dia. So alhamdulillah kami back on the flight. So insyaAllah kawan-kawan, kita akan jumpa di video seterusnya, di mana abang akan cover untuk perjalanan kami ke Kapadokia, tempat belon ya. Okey, assalamualaikum.